Ketiga adalah mereka yang minta penangguhan kepada perkara-perkara tadi. Kadang-kadang kesihatannya bersifat sementara, macam dia demam dan seumpamanya, tapi dia minta penangguhan dan kita akan bawa dalam siri yang seterusnya. Dan kalau kita lihat dari segi feedback yang kita dapat, mereka yang tidak hadir itu ada 60 pelatih yang akan dibawa dalam siri yang ketiga, yang mereka sudah memberikan komitmen. Jadi kalau kita lihat kita tidak hadir bukan bermaksudnya tidak akan menyertai PLKN, tapi tidak hadir dalam maksud kita akan selaraskan semula dalam latihan-latihan yang akan datang. Berapa kali penangguhan dibenarkan? Berapa kali penangguhan dibenarkan? 2 kali. Ini kalau selepas 2 kali, kalau masih minta tangguh, kalau selepas 2 kali dia masih lagi minta tangguh, kita akan lihatlah beberapa perkara. Termasuk bagi kita kaunseling pun kita akan berikan kepada keluarga juga. Jadi komunikasi kita dengan keluarga juga akan kita lakukan. Jadi kita akan gunakan semua perkara seperti mana yang kita maklumkan. Akta itu adalah tindakan yang orang kata tindakan terakhir lah, kalau kita dah melalui proses-proses yang kita lakukan. Okey.